Sebabkan gaji dah masuk, kita nak belanja satu family makan-makan. Jom makan special. Nana baru discover restoran baru dekat Eco Majestic, dekat cafe sedap griller. Ada masakan Melayu, masakan western, dessert. Nana kalau nak food hunting, Nana angkut satu family sekali. Makan ramai-ramai baru syok. Dessert dekat sini pun memang rambang mata, tak tahu nak pilih yang mana satu. Bila buka menu lagi tenganga mulut. Masakan Melayu dia memang betul-betul terliur. Belum tengok yang western lagi. Ini semua lauk-lauk yang Nana order untuk satu family. Dia punya ayam kampung salai masak lemak paling sedap. Dia punya telur kicap siap ada petai. Mama senyum sampai ke telinga tengok lauk. Tak pandang kiri kanan, sampai je lauk masing-masing terus makan. Dia punya masakan kampung memang kena dengan selera orang tua. Happy betul tengok masing-masing berselera. Banyak-banyak ni. Dia pun nak makan. Bukan selalu datang Eco Majestic ni. Alang-alang dah sampai, kita rasa semua. Tengoklah sampai bertambah-tambah nasi. Memang tak tipu, semua lauk-lauk dekat sini memang betul-betul sedap. Dah pedas pun Miro bertambah-tambah. Memang approve. Sekali dah makan memang tak boleh berhenti. Rasa macam makan betul-betul kat kampung. Lauk-lauk dia memang rasa Semua sedap. Lauk semua sedap. Dia punya lauk ikan sambal belada dengan ayam salai gulai memang 1000/10. Makan memang sampai licin. Kita minta ayam latuk kedai ni. Bila semua dah licin, Nana order coffee dia pula. Dia punya mocha lava wajib try. Sumpah minum panas-panas memang sedap sangat. Punya rasa Wow. Surprisingly semua air yang kita orang order semua sedap-sedap. Tengoklah orang tua pun approve. Dah semua sedap. Nana try pula western punya fish and chip wajib try sebab sedap gila. Dia punya spaghetti ramen itik paling tersedap. Nana yang tengah edit video ni pun masih telan Elio Boleh rasa semua. semua bising sebab Nana order banyak-banyak. Tapi tengoklah siapa yang paling excited ambil semua makanan nak rasa. Jajak Nana nak rasa dia punya burger besar kedabak. Bila gigit inti daging dekat dalam tu banyak. Memang berbaloi dengan harga. Yang paling Nana tak boleh lupa dia punya fish and chip. Betul-betul sedap sampai tengoklah licin. First time Nana try air tiramisu. Nana tak minum kopi tau, tapi dia punya air tiramisu memang sedap. Dia punya kopi tu tak menyengat pun. Makan dengan dia punya biskut tiramisu perfect. Betul-betul berselera. Dia punya spaghetti ramen itik. Apa yang suka ramen tu korang order lah ni. Sumpah sedap. Dia punya pedas berlemak. Dia punya kuah buttermilk chicken chop dia pun tak mengecewakan. Cakapkan diet. Sempat lagi Nana take away dessert dia. Sebelum balik kita minum petang dulu. Goreng pisang cheese dia sedap. Rangup. Banyak nak Tengoklah masing-masing marah tapi tangan laju je nak makan. Tak rugi Nana bawa satu family makan kat sini. Siapa kata membazir tadi? Licin tau semua. Our total for today. Total semua makan yang Nana order 450 termasuk tax.